Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kepada follower saya, tengok kita tengok pantai tenang, cantik, relax. Pantai cukup indah pada hari ini. Alhamdulillah. Kalau nak mandi kat Bodison ni kena mandi lepas waktu hujan, pagi-pagi, jangan di tengah hari panas kulit hitam tu kan. So kat sini kita dapat apa yang kita boleh belajar kat sini. Kita boleh swap ini ketenangan yang mana luaran. Ketenangan luaran yang mana benda bersifat fizikal kita nampak luaran. Ini luaran So kita tengok lautan yang luas. Allah Ta'ala Maha Kaya menciptakan laut yang luas untuk kita nikmati, untuk kita rasa. Sedap air ni. Nikmat. Ini luaran tuan-tuan dan puan. Tapi di manakah dalaman kita? Hati kita. Hati kita ni nak tenang macam mana? Ini adalah dinamakan benda yang bersifat jisim, bersifat luaran. Nampak? Kita nampak jasad, nampak bergerak di pantai. Tapi kita nak melihat dalaman kita macam mana? Macam mana kita nak melihat hati kita? Macam mana kita nak melihat kedamaian jiwa kita? Dan apa yang kita perlu dan paling pentingkan untuk pastikan hati ni tenang, tak dijajah oleh iblis. Hidup kita tak boleh dimasukkan dalam alam khayalan iblis, dalam kata lain yang memesukan kita daripada mengingati Allah. Sebab secara fitrahnya Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, dia menciptakan manusia dan dia menciptakan apa yang perlu dan apa yang sepatut dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, orang Islam kan, ini pun kalau untuk orang bukan Islam nak dengar, very good. Orang Islam, kita akan rukun Islam tu mengucapkan syahadat dan bersolat. Solat tu adalah perlakuan secara fizikal, permulaan, dan dalam pada masa kita ada niat perlakuan spiritual, maksudnya dalaman hati kita. Hati kita, diri kita perlu solat, yang mana itu adalah makanan rohani kita, dalaman kita untuk mendapat ketenteraman abadi dan ketenangan jiwa. Dan secara exercise ni, bila kata fizikal ni, kita kena solat, kita kena sujud, kita kena rokok, kita kena qiyam, kita kena tenangkan hati, diam, bersihkan diri. Adalah untuk apa? Adalah untuk kita. Bila kita solat, bukan untuk orang lain. Allah Ta'ala tidak Maha Kaya. Allah Ta'ala tak perlukan kita pun. Allah Ta'ala ciptakan kita ni untuk kita pakai pada diri kita. Untuk pakai pada diri kita supaya hati kita ni tenang, tenteram, dibasahi oleh wuduk-wuduk. Dibasahi oleh wuduk-wuduk supaya hati kita ni tenang, bersih, dosa, bukan nestapa, kerisauan. Yang mana kita tahu yang kita ni hamba Allah. Kita hamba Allah. Kita diciptakan Allah. Secara logiknya Allah Ta'ala menciptakan kita. Dia tahu apa yang perlu untuk di dalaman kita dengan luaran kita. So jom kita tengok secara praktikal. Ini ketenangan luaran. Cantik alam ni. Cantik. Tapi kita tengok menggunakan apa? Mata. Kita mendengarkan menggunakan telinga. Bukankah itu semua ciptaan Allah? Ini kita nampak dari luaran dan kita bawa pada dalam hati kita. Sesungguhnya cantiknya, maha cantik, maha hebatnya Allah. Itulah tekniknya untuk kita dapat ketenangan jiwa. Tuan-tuan dan puan bayangkan, dekat lautan luas ni, Allah Ta'ala ni Maha Kaya. Dia akan bagi makan setiap ikan-ikan ni, ada rezeki masing-masing. Ada rezeki masing-masing yang tak perlu pun dengki-mendengki antara sama lain. Allah Ta'ala dah ciptakannya semua masing-masing ada rezeki masing-masing. So kalau kita tengok syarat perumpamaan daripada segi material depan mata, berjisim, kita dapat tahu
apa Allah Ta'ala itu maha kaya. Ini baru lautan sikit dekat Port-Dickson ni. Belum lautan dekat Atlantik, ikan paus, semua bagi makan. Allah Ta'ala bagi makan. So, kita ni diciptakan oleh Allah. Bermakna rezeki kita pun telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita kena rajin lah. Orang macam ni nampak. Kita rajin cari rezeki untuk orang naik banana boat. Okay. Bermakna kena rajin. Kena rajin nak mencari rezeki di dunia ni. Kalau kita tak memancing, kita tak dapat ikan. Okay. Itu tips dia. So, ketenangan dalam jiwa ni, apa yang perlu kita dapat daripada rohaniah atau batiniah ni adalah bersifat dalaman. Bermakna kuncinya datangnya daripada solat. Asas dia. Permulaan. Sebelum nak solat, apa yang perlu dibuat? Wuduk. Basahkan, bersihkan diri, bersihkan jiwa kita daripada perkara yang boleh menarik kita daripada menghati Allah, daripada merasa diri keakuan pada diri. Okey, so ini adalah tips saya pada hari ini supaya saya share dan knowledge untuk diri saya, generasi saya akan datang dan juga untuk kepada perempuan. Semoga manfaat. Amin.